bagi duit raya. Sebab tu biat kita bagi duit raya pada hari raya. Hari raya dah masuk Syawal. Ramadan pahala dilipat gandakan. Bulan berkat. Apa makna berkat? Dilipat gandakan. Siapa yang bersedekah dapat pahala berlipat kali ganda. Tiba-tiba kita tak sedekah bulan Ramadan, kita tunggu raya baru nak sedekah. Pahala balik pada asal. Jadi abang-abang, satu Ramadan nanti start sedekah lah duit raya. Datang ke masjid sembahyang Jumaat Ramadan yang pertama, bagi duit raya kat budak-budak. Dia apa pakcik? Duit raya. Maksud pakcik, tapi raya nanti kalau kamu datang tak ada dah tau. Cakap terang-terang, bengkerak pakcik kan. Nak bagi pada mak bulan Ramadan, nak bagi pada bapak bulan Ramadan, nak bagi pada ipar duai bulan Ramadan. Jangan tunggu raya. Beraya dah masuk Syawal, pahala dah biasa. Kita nak cari pahala luar biasa. Dan pahala yang luar biasa ada dalam bulan Ramadan. Anta nurullahi fajran ji'ta ba'dal usri.